Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Cheryl Ipahloh anak Patrick. Dan saya Francisca anak Jeffrey. Kami berdua sebagai pegawai eksekutif dari Syarikat Benteng Digital Sunjang Berhad ingin mencadangkan garis panduan ETS Kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kalangan murid sekolah bagi memastikan teknologi ini digunakan secara beretika, selamat dan berkesan dalam konteks pendidikan. Hal ini adalah sangat penting bagi melindungi murid daripada penyalahgunaan teknologi serta membentuk generasi cerdik digital yang bertanggungjawab. Hari ini, banyak murid bergantung kepada aplikasi AI seperti ChatGPT dan DeepSeek untuk menyiapkan tugasan mereka tanpa memahami isi kandungan sebenar yang dapat menjejaskan pembelajaran dan integriti akademik. Murid hanya memasukkan kriteria atau soalan tugasan mereka kepada aplikasi AI dan mereka akan mendapat jawapan yang lengkap yang dihasilkan oleh aplikasi AI tersebut. Menurut berita Harian Metro, satu kajian telah dibuat oleh University Scotland kantoi bahawa lebih 1,000 kes pelanggaran akademik yang melibatkan penggunaan AI dalam peniruan tugasan. Mereka menggunakan AI untuk menggantikan pemikiran atau usaha mereka sendiri dan ia akan memberi kesan besar terhadap bidang pendidikan di peringkat antarabangsa. Jadi, kami akan memperkenalkan garis panduan pertama ET iaitu elakkan tiru. Syarikat kami akan mengadakan bengkel kesedaran kepada murid supaya murid mempunyai pandangan yang jelas tentang penggunaan AI secara bertanggungjawab seperti hanya menggunakan bantuan AI untuk mendapatkan idea atau semakan saja, bukan untuk meniru sepenuhnya. Pada masa yang sama, kami akan mencadangkan peraturan yang harus diwujudkan dan dikuatkuasakan oleh KPM untuk mengelakkan budaya plagiarisme di kalangan murid. Selain itu, AI boleh menghasilkan maklumat yang tidak tepat atau mengelirukan dan ini boleh menyebabkan murid menerima fakta yang salah. Contoh paparan gambar jalur gemilang yang salah di surat khabar Sinchu dan Konghua serta dalam laporan analisis keputusan SPM. Menurut berita harian, terdapat kajian yang dibuat oleh University Stanford telah menunjukkan AI akan memberi jawapan palsu yang nampak betul dan ini dinamakan sebagai halusinasi. Jadi, kami akan memperkenalkan garis panduan yang kedua iaitu ES, elakkan maklumat yang tidak sahih. Kami akan memperkenalkan satu modul literasi digital kepada KPM bagi melatih murid dan guru supaya dapat menilai kesahihan maklumat yang dijanakan oleh AI. Kedua-dua garis panduan yang kami perkenalkan adalah berdasarkan SDG 16 iaitu keamanan, keadilan dan institusi kukuh. SDG ini menekankan kebenaran maklumat dan sekat penyalahgunaan AI dalam peniruan tugasan dalam akademik. Kita tidak melawan AI, kita mendidik untuk menggunakannya dengan bijak dan beretika. Sekian, terima kasih.